Duhai teman, bisakah kau fahami sandiwara ini? Jadi hari ini kita bawakan kepada anda special dengan dia famous dengan tagline-nya. Kami bawakan kepada anda. Ini dia Bob Yusuf. Yeah. Selamat datang. Terima kasih banyak. Oh, saya rasa macam tak percaya, berdebar-debar pun ada juga sebab saya antara salah seorang yang kita ikuti jugalah. Bob ni sewaktu beliau masuk ke reality TV satu ketika dulu tau. Memang meletup. Lagi lagu Bob Cinta Seorang Teman. Itu memang lagu wajib karaoke kita orang dulu tau. Jadi lama rasanya Abang Bob menghilangkan diri, tak muncul. Kemana agaknya Abang Bob? Dia macam ni, sebenarnya tak hilang pun. Ada, sentiasa ada. Cuma mungkin saya kurang keluar dengan berita-berita sensasi ataupun apa. Sebab saya jenis yang kalau ada benda yang saya ingin kongsikan, saya baru kongsikan. So maknanya kalau macam benda, saya tak suka nak mencipta kontroversi ke apa ke. Saya bukan orang yang sebegitu dan saya menganggap benda ni sebagai satu kerja saya dan saya kena jaga kerja. Jadi itulah, kalau ada produk baru, kalau ada benda baru yang daripada saya, barulah akan diwar-warkan. Jadi untuk kalau kata menghilang tu, saya sentiasa saja ada di dalam industri, sentiasa berkarya, sentiasa melakukan kerja-kerja di belakang maupun di depan tabir. Jadi saya sentiasa ada dalam industri tu. Betul. Saya setuju. Saya sokong. Sebab saya tahu walaupun Abang Bob ni ataupun Bob ni jarang keluar, tapi bila dia keluar dengan lagu dia memang melekat. Apa je lagu yang kita tak ingat lagu Bob? Memang semuanya terngiang-ngiang di fikiran kita kan. Okey, dan kini Bob hadir dengan single terbaru beliau iaitu lagu yang berjudul Enigma. Betul. Merupakan ciptaan Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh. Betul. Jadi apa sebenarnya maksud di sebalik lagu Enigma ni, Bob? Okey, sebenarnya maksud di Enigma itu sendiri adalah kekeliruan, celaru, buntu. Jadi sebenarnya cerita tentang lagu ini adalah percintaan dua darjat. Jadi percintaan yang mungkin jauh, mungkin berbeza kata orang tu, pendapat berbeza, taraf dia. Jadi itulah cerita lagu ini. Ini macam ibu mertuaku. Dia kurang cerita dia. Ini macam boleh jadi OST ni. Dia sebenarnya lagu ini memang diciptakan untuk OST sebuah drama di satu stesen. Dan alhamdulillah ianya mendapat sambutan yang baik. Jadi kita memang menjadikan lagu ini sebagai single terbaru daripada saya lah. Dan nak tanya juga dekat Bob kan, untuk lagu ni apabila ditawarkan untuk menyanyikan lagu Enigma ni, apa perasaan Bob, apa reaction pertama? Adakah terus bersetuju ataupun fikir dulu, tengok lirik, study melodi baru terima ke atau macam mana? Okey, macam ni. Kalau ikutkan ceritanya, saya memang menantikan lagu daripada Ikhwan Fatana. Sebenarnya dah minta lama lagu Ikhwan Fatana, tapi belum lagi, kata orang tu, belum kesampaian, belum berjodoh dengan Ikhwan Fatana. Jadi bila pihak alternate menawarkan lagu ini kepada saya, dan bila saya dengar, memang mula-mula tu macam wow. Satu perkataan saya keluar adalah wow. Dia sangat macam berbeza muzik daripada apa yang sebelum-sebelum ini. Dan kemudian yalah, mungkin orang baru yang buat kan, style baru. Jadi kita pun rasa macam tercabar juga. Saya pun memang mengambil satu langkah yang mana lagu ni memang sedap, so saya kena kaji dulu. Masa tu saya kata okey terus kepada pihak alternate, kerana saya memang mengimpikan lagu daripada Ikhwan Fatana. So bila dengar macam lain betul lagu ni. Dia macam lain macam lah. Jadi alhamdulillah memang saya bersetuju lah. Tapi belajar dululah lagu ni. Jadi kita nak tanya juga kan Abang Bob lah kan. Dengan cerita ada orang pernah tawarkan dekat Abang Bob untuk membina satu kontroversi untuk naikkan nama Abang Bob. Dia macam ni, bukanlah macam tawaran yang apa semua, tak ada. Cuma kadang-kadang mungkin bagi saya itu adalah satu usik-mengusik antara pekerja-pekerja, antara pengamal media bersama dengan kita, bersama dengan artis-artis. So bagi saya itu tak perlu kot
Pasal itu saya tahu benda ini baru keluar. Di mana bagi saya benda itu memang kena seiring dengan artis itu sendiri. Jadi kita kena ada story, kita ada cerita, barulah kita dikenali apa semua. Tapi bagi saya benda tu kalau kita ubah persepsi, di mana kalau kita menceritakan hal-hal yang baik, hal-hal yang mungkin orang perlu tahu sahaja, saya rasa itu satu yang patut dilakukan. Jadi kalau kita nak cipta satu benda yang mungkin kita sendiri pun tak mampu nak buat, jadi nanti kita yang akan jadi dia makan diri balik. Jadi saya rasa tak perlulah. Kadang-kadang ada juga beberapa rakan media yang macam apa nak buat, apa nak ni, apa diorang kadang-kadang nak, saya tahu, saya faham kadang-kadang mereka nak bantu kita untuk highlightkan kita. Tetapi bagi saya sekarang ini, apabila saya alhamdulillah syukur, alhamdulillah saya dah bertahan 20 tahun di dalam industri, dan selama 20 tahun inilah saya dapat merasakan bahawa rakan-rakan media kita yang di luar sana, pelbagai akhbar ke apa semua, mereka tahu Bob Yusof itu macam mana, dan mereka tahu pendirian dia macam mana, dan mereka tidak lagi membuat benda-benda yang sebegini. Dan saya percaya bahawa mereka ini mengetahui Bob Yusof tu akan keluar kalau ada, macam saya cakap tadi, kalau ada lagu ke, kalau ada apa ke. Dia bukannya orang yang suka nak cipta sesuatu yang kontroversi sensasi. Ke apa. Mungkin kalau saya kena fikirlah baik buruknya. Itulah dia Bob Yusof. Okey, tapi kejap lagi di carta kita ni, kita bukan nak cipta kontroversi, tapi kita ada challenge, Bob. Challenge betul. Ya Allah. Tapi kali ni Abang Bob akan berentap dengan Azwan. Berentap. Macam gitu. Takut saya. Apa challenge-nya kejap lagi kita beritahu dengan anda. Tapi 1, 2, 3 tukar kanan kiri. 1, 2, 3 saya tengah bersenam. Bersenam dia nak bersedia. Saya tengah warm up. Kita kan nak masuk challenge. Lain macam warm up dulu. Kalau Abang Bob dia warm up vokal dia. Okey. Tapi kita punya challenge ni ada kena dengan vokal tak? Ada. Salah. Saya dah salah warm up. Jadi challenge dia hari ni nampak masa depan saya dah ni. Nyanyi berdasarkan perkataan yang saya bagi. Kasih nyanyilah. Ya, kena nyanyi. Kasih nyanyi Cantik. Jadi berterangkan sikit Mia macam mana game kita. Contohnya saya bagi perkataan saya. Kena carilah lagu yang bermula dengan saya. Okey, baik. Okey, boleh faham. semua. Anda semua bersedia. Okey, ada bersedia. 4 perkataan. Kalau seri bonus. Siapa menang, dia menanglah. Siapa kalah, dia kena denda. Okey, anda bersedia? Bob dah sedia kereta dekat depan dia nak lari terus kalau kalah. Yalah. Okey, mari kita mulakan. Baik. Dengan perkataan yang pertama. Kelam. Saya tahu. Kelam malam, sepi melamar kerinduan. Yes. 1-0. Lama kelam 1-0. Memang itu jawapan dia ke? Ya. Kelam malam. Okey, Tepat sekali. sambung. Okey, baik. Perkataan yang kedua. Hati. Hati ini hancur dan luruh keranamu. Hati. Apa lagu Ella ni? Saya pegang kat tangan pula. Patut nyanyi. Okey, baik ya. Azwan pernah ada history di mana dia comeback selepas 2-0. Ya ke? Ya. Bahaya. Jadi awak masih lagi ada peluang Azwan. Tapi kena pastikan ni. Okey. Baik, insya-Allah saya cuba. Okey, kita ke perkataan yang ketiga. Bukan cinta. Bukan aku tak cinta. Dari tak boleh bukanlah Bukan ku tak sudi. Aduh. Bukan ku tak sudi. Azwan. Okey. Teruk nampaknya hari ni. Kalah hari ni Azwan. Kata fikir weh. Tapi saya tak kisah kalah di tangan Bob. Sebab Bob memang seorang yang pro. Jangan. Nampaknya kemenangan di tangan Abang Bob. Baru 3.
Kalau 3, kalau menang pun pemenang lagi. Betul. Oh, ya? Dia tak boleh nak menangkan abang dah. Ini dah 3 bertelur saya ni bang. Aduh. 3-1. Okey, kita ni sekarang Tak apalah, saya- tiba-tiba semua kena Bob, denda saya sekarang. guna kereta awak lah macam tu. Sekarang Azwan setelah berapa bulan tak kena denda? 2 bulan. 2 bulan. Ataupun lebih tepat 2 bulan 30 hari. Tapi hari ni Abang Bob kita dah kalahkan Aduh. Azwan. Jadi Aduh. apa dendanya? Apa? Dendanya adalah kena nyanyi lagu spontan Aduh. berdasarkan ayat yang saya bagi. Oh, juga sama Tukar Ya. denda tu. Saya malu lah nyanyi depan Abang Bob. Tak Abang apa, ni kan nanti kita calon tunggu kan penyanyi. apa Tak Abang Bob apalah. komen. Okey? Hoi, awak jangan balas dendam je. Lama pendam tu. Tak boleh nanti saya pula yang Okey, kena okey. kan. Ha. Tacut. Okey, jadi apa tema dia hari ni? Temanya Katakan. adalah saya ni mesra orangnya. Yang masa Ui, tu oh. Abang Bob. Boleh? Mesra. Okey. Okey lah. Kita tagline Abang Bob. Mesra. Okey, Abang Bob Mesra. countdown. Okey. Ha. 3. Nak 10 ke berapa? Eh. Dah. Okey. 3, 2, 1. Ini lagu Scorpion. Saya suka pergi kenduri. Saya suka bagi kuih dekat jiran. Saya suka tegur kawan-kawan yang berada di mana-mana saja. Saya suka bersembang. Saya suka makan dengan teman. Amboi. Saya suka tolong orang buat kuih. Tolong semuanya. Macam lagu raya Sebab pula. saya orang mesra. Sebab saya mesra orangnya. Lagi. Saya ni mesra orangnya. Jadi saya suka bersosial bersama teman baru. Tak lupa teman yang lama. Semuanya sama sahaja. Sebab saya mesra orangnya. Mesra. Sebab saya mesra orangnya. Yeah. Saya mesra orangnya. Itu dia. Putra Wow. Azwan dengan lagu Aduh. Saya Ni Mesra Orangnya. Tahu lah nak pergi Oh, dia tradisional ada tema tu. macam tu apa? Dia ada tema tu yang boleh buat kita rasa Jadi jadi sekarang kita nak tanya dengan Abang Bob kita. Ya. Apa satu perkara yang ramai orang tak tahu tentang Abang Bob? Saya pun nak Satu tahu ke juga. dua ke? Satu perkara Hmm. saya kalau cerita pasal fobia mungkin adalah orang kawan-kawan saya tahu. Okey. Saya memang penakut, sangat-sangat penakut dengan ular, Okey. dengan sejenis binatang itu. Okey. Kemudian saya penggemar cerita seram. Saya boleh tengok cerita seram seorang dalam Oh. gelap. Wow, bestnya. Tu antara Maksudnya Bob tak takut tak takut hantu lah. Sebab boleh tengok seorang-seorang. nak kata tak takut tu takut juga. Takut juga. Takut juga tapi suka tengok. Okey. Suka tengok. Apa lagi itu je lah kot. Tapi yang jap, saya nak boleh tanya. kongsi. Ya. Kalau yang ular tu kan, gambar pun tak boleh. Tak boleh. Nanti Kan? dia phone pun boleh terbang. Oh, Kalau dia lalu tu dia macam Macam cepat. dia tengok gambar tu macam boleh bayangkan dia Ya, bergerak macam tu. betul. Kadang-kadang kaki pun boleh terangkat dah. Dia jadi macam rasa walaupun kita tengok dekat TV ke dekat mana kan, Okey. dia rasa macam ada je dia menjala. Oh, kalau bukan ular macam belut ke pun sama juga ke ataupun dia- memang ular sahaja? Dia ular saja, Ular tapi saja. ular saja. Belut tu saya boleh tengok. Oh, okey. Saya boleh tengok lagi, saya boleh sebab saya tahu itu belut. Okey. Dia macam tu. Jangan ular saja Jangan ular. Okey, baik, dan saya daripada mempromosikan Anima ni Bob. Mungkin Bob boleh kongsikan juga aktiviti Bob yang akan datang ni. Betul. Terdekat ni. Banyak je alhamdulillah. Ada beberapa lah juga aktiviti-aktiviti saya macam persembahan-persembahan Okey. undangan-undangan di luar majlis-majlis apa semua dan insya-Allah sekarang ini selepas saja Enigma ini Okey. kita akan mulakan juga dengan fasa yang baru dalam mencari lagu-lagu baru Okey. ya insya-Allah dan itu kita tengah rancang lah satu persatu lah dia macam tu. Jadi sebab sekarang ni pun kita dah nak hujung tahun Okey. kan, dah nak ambil hujung tahun, jadi saya mungkin lebih fokus kepada persembahan pentas lah. Yap, betul.
Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Abang Bob Yusof Sama-sama. kita hari ini dengan kita. Tapi kejap lagi kita akan juga dengar daripada Abang Yusof lagu Enigma ni versi akustik. Betul. Boleh. InsyaAllah. Baik, Abang terima kasih kepada yang bersama kita sejak awal tadi untuk hashtag ini Carta KL sampailah ke 34 je Carta KL ini. Jadi terima kasih daripada kami dan jom standby untuk akustik Enigma persembahan Bob Yusof. Jadi jumpa lagi Kuala Lumpur di waktu akan datang. Waktu yang sama. Bye. Hanya aku yang merasa hatiku kecewa karena cinta kita tak kesampaian. Jiwa aku yang melara, separa dilema yang memaksa aku untuk lupakannya dan melepaskan semua. Kita ternyata berbeza, terlihat ku hina, tak bermakna untuk ku bicara. Cinta hanya sandiwara, merubah segala, dan tak akan ku mengulanginya. Mungkin inilah suratan perpisahan yang tak ku inginkan. Apa maknanya bersama jika kita saling mengukir derita? Tetapkan noktahnya dan melepaskan semua. Cinta hanya sandiwara, merubah segala, dan tak akan ku mengulanginya. Terlihat ku hina untuk ku bicara. Cinta hanya sandiwara, dan tak akan ku mengulanginya. Mungkin inilah suratan perpisahan yang tak